saya nombor 9. Sila. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat Yang Berhormat Ceras, kerajaan amat prihatin dan simpati atas masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk di Bandar Mahkota Ceras. Dan untuk maklumat Yang Berhormat juga, Bandar Mahkota Ceras merupakan satu kawasan pembangunan pelbagai yang mempunyai rumah kediaman, pusat perniagaan dan kawasan industri. Keseluruhan tapak pembangunan meliputi kawasan seluas lebih kurang 800 hektar. Dianggarkan terdapat kira-kira 37,500 penduduk yang tinggal di bandar ini dan di bandar Sungai Long. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini, jalan utama yang menyambung ke Bandar Mahkota Ceras adalah melalui Bandar Sungai Long yang terletak bersebelahan dengan Bandar Mahkota Ceras. Penduduk Bandar Mahkota Ceras enggan mengguna jalan utama ini kerana terpaksa membayar tol di Plaza Tol Batu 11. Dengan penduduk yang ramai, ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti perniagaan di pusat perniagaan dan kawasan industri, maka kenderaan dan lori-lori industri yang mengguna persimpangan Sungai Long yang sedia ada telah mengalami kesesakan trafik. Kapasiti jalan susut ini tidak dapat menampung kenderaan yang begitu banyak. Oleh kerana kerajaan sedar dan faham permintaan penduduk untuk membuka jalan akses ini supaya mereka boleh mengguna jalan susut ini untuk ke Bandar Mahkota Ceras tanpa melalui jalan yang jauh. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan telah berusaha dan telah mengadakan beberapa siri mesyuarat yang melibatkan semua pihak dan agensi kerajaan, termasuklah pemaju Bandar Mahkota Ceras iaitu Narajaya Sdn Bhd dan syarikat konsesi Lebuhraya Ceras Kajang iaitu Grand Saga Sdn Bhd. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga kini masih belum mencapai satu persetujuan dan kerajaan bersedia untuk menjadi fasilitator dan akan terus berbincang dengan semua pihak yang terlibat bagi mencari jalan penyelesaian supaya kesulitan yang dihadapi oleh penduduk dapat diselesaikan secepat mungkin. Tuan Yang di-Pertua, dan untuk makluman ahli Yang Berhormat juga dan Dewan Yang Mulia ini, secara latar belakangnya kerajaan telah memberi konsesi Lebuhraya Ceras Kajang kepada Grand Saga dan perjanjian telah dimeterai pada 19 September 1995. Dalam konsesi tersebut dinyata bahawa adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan bayaran pampasan dibayar kepada syarikat konsesi sekiranya pembukaan akses ini yang akan mengibatkan kebocoran trafik dan seterusnya menjejaskan hasil kutipan tol oleh pihak yang hendak membuka akses tersebut. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pihak pemaju Narajaya Sdn Bhd pada 4 hari bulan Oktober 2007 telah memfailkan suatu saman pemula di mahkamah terhadap pihak Grand Saga Sdn Bhd dan Lembaga Lebuhraya Malaysia mengenai pembukaan akses tersebut tanpa bayaran. Sehubung dengan itu, kementerian tidak boleh pada masa sekarang mengambil sebarang tindakan sehingga perkara ini diputuskan oleh mahkamah. Sekiranya kementerian mengambil apa-apa tindakan adalah dikuatiri tindakan tersebut adalah sub judice kerana boleh menjejaskan hak pihak tertentu dalam tindakan tersebut. Maka sebarang tindakan yang akan diambil oleh kerajaan mestilah selepas memperolehi keputusan mahkamah. Usaha perbincangan untuk menyelesaikan masalah ini boleh diteruskan sekiranya Narajaya Sdn Bhd menarik balik saman pemula yang telah difailkan di mahkamah. Ya, Ceras. Terima kasih Tan Sri. Jawapan oleh Menteri itu adalah tidak benar dan tidak jujur sekali. Bahawa kerajaan adalah kerajaan yang bersimpati dan berprihatin kepada rakyat mengenai perkara ini. Tan Sri Yang di-Pertua, penutupan jalan keluar masuk Bandar Mahkota Ceras yang telah sejak lebih 2 tahun yang lebih adalah jalan tunggal yang dibina dan dimiliki oleh penduduk-penduduk tempatan. Penutupan jalan ini adalah merupakan satu penyalahgunaan kuasa yang terlampau dan keterlaluan. Soalan. Sebelum ada Soalan orang akan bising. sampai sedikit-sedikit. Soalan. Perkara ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, jelas membuktikan Kerajaan Barisan Nasional tidak mempelajar kekalahan pilihan raya
yang dialaminya baru-baru ini. Soalan ceras. Soalan saya ialah, mengapakah kerajaan sepatutnya berkhidmat kepada rakyat, tetapi sebaliknya memihak berat sebelah dan membantu syarikat kroni Barisan Nasional untuk menutupkan jalan dengan matlamat muktamadnya mengenakan tol di depan rumah penduduk-penduduk Mahkota Ceras. Ini satu dasar yang keterlaluan. Tak payah sampailah ke mahkamah untuk memastikan siapa yang harus dipertanggungjawabkan dengan pembinaan pencadang haram. Itu adalah tanah kerajaan negeri Selangor. Dan adakah yang berhormat Menteri sedar bahawa 3 hari yang lalu satu surat pengesahan 9 oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan bertarikh 9 hari bulan Mei yang berkata di sini bahawa Soalan yang berhormat. Ya, Soalan tadi itu berangkai-rangkai sudah. yang berhormat Lebih Menteri tidak panjang faham, daripada soalan asal. tidak diketahui mengenai perkara ini. Kedudukan tempok pencadang konkrit adalah terletak di luar ROW, right of way, Lebuh Raya Grand Saga, iaitu berada di atas tanah simpanan jalan kepada Bukit Mahkota Ceras yang telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ini terbukti apa yang telah diperbuat oleh kerajaan membantu syarikat konsesioner Lebuh Raya Kajang Ceras itu untuk membina konkrit, pencadang konkrit haram itu adalah tidak sah dan secara haram. Kerajaan telah bertindak salah dan saya rasa sangat kesal. Adakah yang berhormat Menteri juga? Perkara ini penting Dua kerana sudah soalan tadi itu. pihak Kementerian Kerja Raya telah membantu Grand Saga untuk memanggil polis dengan bilangan ratusan anggota polis bertindak ganas dan Tuan keras Ketua, suruh jawab sajalah. terhadap penduduk-penduduk Cukup dah tu. yang berhimpun secara aman, Ya ceras itu bukan soalan, termasuk itu kenyataan, statement. termasuk pukulan kepada ahli yang berhormat dari Segambut dengan sempuran Dia langgar peraturan. pepper spray. Cukuplah. Apa yang dialami oleh bekas Perdana Menteri Cukuplah ceras. Sila juga Menteri. berlaku ke atas. Menteri sila jawab. Cukuplah ceras. Panjang sudah itu. Nanti Menteri bingung tidak boleh jawab. Sila Menteri jawab. Saya tahu, tapi soalan itu tidak dibenarkan oleh permasalahan suara. Terlampau panjang itu bukan soalan. Ceras, cukuplah ceras. Cukup.